Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk kelas RBT hari ini, kita akan masuk tajuk yang baru unit 4 iaitu teknologi pertanian, iaitu pertanian bandar. Okey, untuk unit ini pertanian bandar, kita akan belajar tentang maksud pertanian bandar. Sebab kenapa kita nak jalankan pertanian bandar, kaedah penanaman untuk pertanian bandar, dan yang terakhir sekali, kebaikan pertanian bandar. Okey, sekarang cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pertanian bandar. Pertanian bandar ialah aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah. Maksudnya di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Okey, kita akan lihat apa yang dimaksudkan dengan ruang yang terhad. Okey, ruang yang terhad. Kita akan lihat contoh ni yang ni dalam buku teks awak boleh rujuk. Okey, ruang yang terhad ni ada pada rumah pangsa. Ni contoh rumah pangsa lah. Rumah pangsa ni termasuk sekali seperti flat, pangsa uri, quarters. Okey. Kemudian kawasan tanah lot. Kawasan tanah lot ni dia kadang-kadang mempunyai ruang yang terhad, tak banyak tanah pada keliling rumah tersebut. Kondominium. Awak mesti pernah tengok kan kondominium. Lagilah awak takkan jumpa tanah kat kondominium tu. Seterusnya ialah rumah teres. Rumah teres ni dia lihat keadaan rumah, kedudukan rumah tu kat mana. Kalau kedudukan rumah tu kat hujung sekali mesti ada tanah sikit kan. Kalau rumah tu bagi tengah-tengah, memang tak ada tanah lah untuk kawasan rumah tersebut. Okey, seterusnya. Yang ni ialah ruang yang terhad lagi cikgu tunjukkan bagaimana mereka-mereka ni menggunakan ruang yang ada pada rumah mereka. Ni contoh rumah teres selalunya. Cantik kan? Tanaman ditanam dalam pasu bunga. Okay, yang ni pula rumah teres juga. Rumah teres yang ada sedikit sahaja bahagian, dia tak ada tanah ni, simen, tapi dia tanam tumbuh-tumbuhan dalam pasu ataupun bekas-bekas penanaman. Okay, seterusnya kita akan lihat yang ni dia menggunakan bahan kitar semula. Jadi kalau kat rumah awak tu ada botol-botol minyak masak ke botol mineral, boleh gunakan. Ataupun kalau awak rajin. Tapi banyak kebaikannya jika kita rajin berbudi kepada tanah. Okay, seterusnya yang ni pun awak lihat. Dia menanam sawi menggunakan polybag. Yang hitam ni dipanggil polybag. Untuk menjimatkan ruang lah. Tak ada kawasan yang luas. Jadi dia menggunakan tempat seperti rak-rak bertingkat. Okay, seterusnya. Yang ni pun menggunakan bekas makanan bekas makanan pula. Bekas minuman. Macam cawan. Yang ni pun sama, tengok bekas yang digunakan. Ini boleh dapat di bekas makan ni boleh dapat di rumah, di kedai RM2 pun ada kan, untuk tanam sayur-sayuran, untuk keperluan sendirilah. Okey, ini contoh lagi. Yang ni pun kawasan yang terhad, tengok simen je kan, tak ada tanah. Jadi orang ni tanam dalam pasu, tengok dalam baldi-baldi yang tak guna kan. Okay, seterusnya ni pun sama, digunakan botol mineral. Dia catkan dulu. Kenapa dia catkan dulu? Awak mesti ada belajar sains kan, kenapa botol tu dicatkan dengan berwarna hitam. Awak carilah sendiri dalam internet. Okey. Yang ni gambar. Tengok. Syok sangat kan? Kan kalau ada tanam tumbuhan kan sejuk. Tidur mesti lena. Okey, seterusnya kita akan lihat kaedah penanaman untuk pertanian bandar. Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama ialah
kaedah konvensional. Kaedah konvensional ni yang ditanam di atas tanah atau di atas batas. Yang mana ada ruang yang mempunyai sedikit saja tanah boleh digunakan untuk kaedah ini. Dan yang kedua pula ialah teknologi moden. Teknologi moden ni banyak, tapi yang sering disebut-sebut ialah cara kaedah. Kejap lagi kita terangkan. Okay, kita lihat. Kita lihat yang seterusnya. Yang ni cikgu akan tunjukkan kaedah konvensional. Inilah tanam di atas tanah. Ruangnya tak besar tapi masih boleh ditanam. Okay, tengok ni. Macam-macam kan. Yang penting kena rajin. Kalau tak banyak pun dia buat macam batas lah, susun batu-bata dan letak tanah, baja dan ditanam. Okey, seterusnya kita akan lihat teknologi moden pula. Teknologi moden ni apa benda Okey, yang ni. Yang ni siapa yang tahu? Ni merupakan kaedah. Dia gunakan botol, tapi dia tak gunakan medium tanah tau. Kaedah hidroponik. Kaedah hidroponik ni menggunakan air sebagai medium penanaman. Gunakan air tau, bukannya tanah. Dan dia ni merupakan kaedah yang mahal kos lah, memerlukan kos yang tinggi sebab dia mempunyai larutan yang digunakan sebagai baja dan juga medium. Dan ada larutan A dan larutan B. Nanti awak boleh search pada Google untuk tahu dengan lebih lanjut. Okey, kemudian satu lagi kaedah teknologi moden. Yang ni merupakan kaedah fertigasi. Tumbuh-tumbuhan yang selalu gunakan kaedah fertigasi ni ialah cili. Okey, kaedah fertigasi ni dia merupakan kaedah tanaman yang menggunakan medium penanaman sabut kelapa. Dia tak gunakan tanah ataupun air Tapi kaedah ni dia melakukan pengairan dan pembajaan secara serentak melalui saluran. Tengok ni, saluran bawah ni. Tengok macam pipe. Saluran untuk menyalurkan baja dan air kepada tanah, kepada tanaman. Okey. Ni nampak ni. Ni permulaan lah dalam bekas beg polythena, beg polybag yang warna putih ni. Dia ada sabut kelapa lah yang digunakan sebagai medium penanaman yang ada saluran macam pipe. Bukan wire tau, ni macam saluran pipe untuk mengalirkan baja dan juga air. Inilah sabut kelapanya. Ni perlu dibeli. Adalah nursery ataupun tempat yang menjual barang-barang yang berkaitan dengan penanaman. Okey, seterusnya bahagian yang terakhir, kebaikan pertanian bandar. Lihat kaedah pertanian bandar. Yang pertama, sumber makanan sendiri. Maksudnya kalau awak tanam sayur-sayuran ni kat tepi-tepi rumah awak, untungkan awak lah nak makan, petik je pergi belakang rumah, petik saja. Semua makanan sendiri lah. Kalau banyak sangat bolehlah disedekahkan kepada jiran, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okay, yang kedua, memelihara alam sekitar. Maksudnya awak menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Contohnya botol kat rumah awak mestilah ada beli air yang dalam botol kan, yang mineral ataupun air minuman berkarbonat atau air apa-apalah yang menggunakan botol seperti yang dalam gambar ni. Kita boleh gunakan jadi bahan atau bekas penanaman. Okay, seterusnya yang ni apa ni? Okey, menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Baja kompos bukan baja kompang. Bukan baja kompas. Kompas tu untuk lihat arah kedudukan. Okey, maksud sisa buangan ni awak lihat dalam gambar seperti bila awak potong bawang, kulit-kulit bawang tu boleh kumpulkan. Kalau potong sayur kan kita akan buang yang mana dalam layu pun kita akan kumpulkan di satu tempat, kita masukkan air.
bila kita masukkan air, jadi bahan-bahan tersebut kita boleh jadikan sebagai baja di sekeliling tanaman yang kita tanam. Itu lagi bagus daripada menggunakan baja kimia yang tak bagus untuk kesihatan. Okey, seterusnya yang ni pula menjana pendapatan. Kalau dah banyak sangat tanaman, dah bagi sedekah kat jiran pun masih ada lagi, boleh jana pendapatan lah dengan menjualkan hasil tanaman awak ni dekat kedai ke, dekat pasar. Macam tu lah. Kalau siapa yang minat bercocok tanam ni, pertanian dalam bidang pertanian, memberi keuntungan yang besar. Okey. Ini apa pula? Tugasan yang awak kena buat. Tugasannya kejap lagi kita akan menjawab soalan kuis. Awak dah dengar penerangan cikgu panjang lebar. Untuk memastikan kefahaman awak terhadap apa yang cikgu terangkan, kita akan buat kuis. Okey, sekian sahaja pelajaran kita berkaitan pertanian bandar. Semoga ianya memberi manfaat kepada awak dan memberi kefahaman yang lebih mendalam tentang pertanian bandar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.